Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Mohon Bapa yang tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati, izinkan saya kenalkan diri. Moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Sarah Amani binti Muhammad Azhar, anak didik Sekolah Kebangsaan Jawi yang berumur 11 tahun. Saya pada hari ini sangat teruja ingin mengongsi sebuah novel yang bertajuk Mr. Right Diraja. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Link dan ditulis oleh Ain Maisarah. Kisahnya bermula daripada seorang wanita yang bernama Fazura yang meletakkan harapan untuk mendapatkan tempuh. Dia sanggup menyertai satu pelan gila yang dinamakan pelan impiana, satu helah besar yang melibatkan penipuan bahawa dia mengidap kanser semata-mata untuk meraih simpati dan cinta. Apa yang menarik tentang novel ini ialah mesejnya yang mendalam bahawa cinta yang sebenar tak perlukan penipuan dan kadang-kadang takdir membawa kita kepada seseorang yang lebih baik di luar jangkaan. Novel ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ia menunjukkan bagaimana manusia sanggup melakukan apa saja demi mencapai kebahagiaan. Kesimpulannya, Mr. Right Diraja ialah kisah cinta, pengorbanan dan kesedaran. Saya sangat syaratkan kepada sesiapa yang minat genre cinta dengan elemen kejutan dan nilai kehidupan. Sekian daripada saya bicara buku. Terima kasih.